Hai, saya Dr. Ibrahim. Saya percaya bahawa mahkota atau jambatan atau crown dan bridges telah dipasang pada implan gigi anda. Memelihara kebersihan di sekitar implan gigi anda adalah faktor yang penting untuk menentukan kadar ketahanan implan anda. Keadaan yang tidak bersih boleh menyebabkan jangkitan dan kegagalan implan dengan lebih awal. Sebagai sebahagian daripada rutin harian anda, berus dengan lembut di sekitar tepi mahkota atau crown implan anda dengan menggunakan berus gigi yang lembut. Anda juga boleh menggunakan flosser air untuk membersihkan di sekitar tepi gusi implan. Keadaan yang kurang bersih boleh menyebabkan radang gusi dan resorpsi tulang di sekitar implan anda. Elakkan dari menggunakan alat-alat yang keras seperti pencungkil gigi dan berus gigi yang berbulu keras kerana ia boleh merosakkan gusi di sekitar implan tersebut. Dalam janji temu pembersihan 6 bulan anda, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh ke atas keadaan implan gigi anda. Itu saja daripada saya. Semoga anda dapat mengunyah semula makanan kegemaran anda. Bye!